Alhamdulillah, saham Aeon juga telah memberikan pulangan yang sangat baik. Jom kita belajar bersama. Lebih kurang 4.62%. Jom kita tengok. Ni pun saham Aeon yang berada dalam keadaan downtrend. Yang berjaya kita buat duit. Kita make money dekat sini. So walaupun dia berada dalam keadaan downtrend, tuan-tuan. So tuan-tuan jom belajar perkara ni. So dekat sini kalau tuan-tuan nampak, okay, candlestick punya strategi. Okay, strategi candlestick dekat sini, tengok. Dia buat satu bullish candle, nampak? Dia tutup ni. Candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Ditutup oleh candle ni. 7 candle ditutup. And then dia buat retracement. Dia buat wave yang seterusnya. Dia buat wave yang seterusnya ni. Dia buat wave yang seterusnya. Dekat sini dia break satu candle ni, dia tutup. Nampak? Sekejap. Percaya. Kilit ni aku buat kat handphone dia, masalah dia. Saya kat luar tuan-tuan. Kat sini dia naik. Kat sini nampak dia break. Okay, dia buat wave satu. Ni area retracement. Dan dia teruskan yang kat sini. Ni masalah ni. Okay. Susah nak tunjuk benda ni. Cuba sekali lagi. Okay, kat sini dia buat satu wave, dua wave, tiga wave, empat wave. Dan dia menuju ke wave kelima. So berapa kita punya target? So Aeon 116. Jauh juga saya letak. So untuk yang trader